dalam filem ni dia cuba bawa satu lagi side tentang perkara mistik yang aku rasa sangat menarik. Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak review sebuah filem seram tempatan, seram misteri yang diarahkan oleh pengarah hebat Osman Ali yang akan rilis pada 1 Mei 2025. So, filem yang bertajuk Telaga Suriram. Pelakon-pelakon cerita ni memang power-power amat. Ada Maya Karin, Nabila Huda, Farid Kamil, ada Shah Ali Yahya, Eli Suryati. Memang power lah. So cerita ni dia mengisahkan tentang seorang gadis, bukan seorang gadis, seorang budak, Suriram nama dia, yang berkawan baik dengan seorang gadis bisu yang bernama Maimun. So Suriram ni selalu bersama-sama dengan Maimun. Tapi satu hari, satu tragedi berlaku bila mana Suriram ni hilang masa keluar dengan Maimun. Ada satu event malam tu, Maimun balik dengan Suriram. Dan perjalanan tu something happen yang buatkan Suriram ni hilang. Terus tak tahu ke mana. Dan bila mak ayah si Suriram ni cuba nak cari, diorang tak dapat jawapan. So mula dari situ misteri kehilangan Suriram ni cuba dirungkai oleh semua orang lah. Mak ayah dia, dan termasuk dengan inspektor yang bernama Kamilia yang dilakukan oleh Shah Ali Yahya. So filem Telaga Suriram ni overall aku suka dia punya pelakon-pelakon, especially pelakon yang aku tak payah cakap, Nabila Huda dengan Eli Suryati sentiasa bagi 100%. Dan aku juga suka dengan beberapa setup dalam filem ni, especially setup tahun 80-an, tambah-tambah bila Shah Ali Yahya sebagai polis pakai baju polis warna biru cair dulu dengan skirt dia. Kalau cerita pasal inspektor polis mestilah fikir pasal logik kan, mungkin ada something yang buruk berlaku, budak tu jatuh ke apa ke. Tapi dalam filem ni dia cuba bawa satu lagi side tentang perkara mistik yang aku rasa sangat menarik. Ketelitian untuk filem ni, aku agak terganggu sikit dengan beberapa part dalam filem ni yang tak nampak teliti. Dan ada satu part ni aku ingat lagi Farid Kamil cakap berdialog dengan Shah Ali Yahya. Aku nampak dia macam tersalah sebut jalam. Cuma macam aku tak tadi, ada beberapa benda. Satu pasal ketelitian tu lah. So, ada banyak lagi part-part tu yang aku rasa agak janggal lah. Banyak awkward punya scene. So rating untuk filem Telaga Suriram ni korang boleh tengok dekat website aku, www.kotaknyaman.com. Dekat sana korang pun boleh review juga, boleh bagi